bulanan 600 lebih, kereta dekat-dekat boleh cubakan dengan full on. Dan untuk kawan-kawan yang gaji 2000 dan ke atas, dah layak untuk mohon kereta ni. So, ini adalah Honda Insight tahun 2013 1.3 hybrid. So, kalau anda dengar hybrid ni, anda mesti tahu dia memang jimat minyak kawan-kawan. Okey, so anda tengok kereta ni, outlook dia nampakkah dia sangat-sangat sporty. Walaupun kereta tahun 2013 kawan-kawan, tapi dia nampak masih cukup sporty. Untuk harga kereta 23,800. Yang ini harga belum masuk road tax dengan insurans kawan-kawan. Kereta masih boleh loan dengan Aeon Credit 5 tahun lagi. Jika anda nak loan dengan bank, dia tinggal 3 tahun lah. Tapi bulanan agak tinggi sikit lah. So saya direct kira untuk loan Aeon. Ok, so kita tengok depan kereta ni nampak cukup sporty. Ok, lampu projector, bawah ada lagi fog lamp. Enjin kereta pun sangat smooth lah. Walaupun mileage dia dalam 140,000 lebih, tapi enjin sangat smooth, gearbox pun sangat smooth. Lepas tu, untuk rim kereta masih kekal dengan rim original lagi kawan-kawan. Tengok, walaupun kereta tahun 2013, tapi rim dia ni sikit jala, sikit ketuk pun tak ada kawan-kawan. Masih sangat cantik. Bunga tayar ada lagi 50% lah. Boleh jalan lagi setahun ataupun setengah tahun kawan-kawan. Ok, so dalaman dia kawan-kawan, dashboard semua cantik-cantik punya. Tengok, owner sebelum memang jaga kereta. Owner saya rasa perempuan lah. Sebab dia pandai jaga kereta. Ok, so dia punya kerusi ni, dia full original leather seat kawan-kawan. Dia ada mix sikit dengan Alcantara punya material. So bila kereta ni jemu bawah matahari, dia tak akan rasa panas lah. So radio sistem kereta ni, dia masih kekal dengan original single dim player. Ok, pintu, door trim semua cantik-cantik. Ok, so passenger seat dia kawan-kawan, dia masih boleh muat 3 orang dewasa. Walaupun dia kereta sedan, tapi dia memang boleh muat 3 orang dewasa. Rang memang cukup luas. Nak bawa family, nak bawa kawan pergi jalan-jalan, memang tak ada masalah. Ok, so kita tengok bahagian belakang ni pula. So bahagian belakang ada satu spoiler tinggi-tinggi, boleh makan lagi cup. Ok, lepas tu design dia sinilah nampak semua cermin punya. Nampak semua cermin punya. So nampak dia sporty lah. Sporty dan rasa masih moden. Walaupun tahun 2025, kereta tahun 2013 nampak masih moden lagi. Ok, so boot punya orang masih sangat luas. Boleh muat 4 luggage ataupun 5 luggage kawan-kawan. Memang boleh muat, tak ada masalah. So last sekali kita tengok sebelah driver seat pula. Ok, so di driver seat dia, steering dia ni adalah multi-function steering yang ada siap dengan cruise control. Meter memakai dengan digital punya kawan-kawan. Ok, meter digital. Lepas tu untuk kerusi sebelah driver seat sama juga. Kerusi dia ni cantik-cantik, tak ada cala, tak ada koyak. Semua cantik-cantik punya. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan Honda Insight ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa, nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworld. Kita jumpa next review.